hormat, Senator Tuan Muhammad Hazbi. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 6. Terima kasih Senator Tuan Muhammad Azbi. Datuk Yang Pertua, Aisaran adalah satu inisiatif mencarum di bawah caruman sukarela yang diperkenalkan oleh KWSP dan memberi peluang kepada ahli yang bekerja sendiri serta pekerja sektor ekonomi gig tanpa pendapatan tetap menerima insentif khas daripada kerajaan bagi tujuan persaraan. Dalam Belanjawan 2025, kerajaan telah mengumumkan penambahbaikan program Aisaran dengan menaikkan insentif padanan daripada 15% kepada 20%, tertakluk pada maksima RM500 setahun dan had seumur hidup sebanyak RM5,000 bagi setiap individu. Kelaikan insentif ini adalah bagi yang berumur di bawah 60 tahun. Untuk makluman, jumlah keseluruhan caruman untuk program Aisaran yang diterima pada tahun 2024 adalah sebanyak 2.6 bilion, di mana peruntukan insentif kerajaan pada tahun tersebut adalah sebanyak 114.8 juta, melibatkan 529,667 ahli. Ini adalah peningkatan yang ketara berbanding jumlah insentif kerajaan iaitu 54.7 juta kepada 383,082 orang pada tahun 2023 dan 33.2 juta insentif kerajaan kepada 291,743 ahli pada tahun 2022. Dengan itu, jumlah caruman yang telah diterima dalam skim Aisaran bagi tahun 2023 adalah sebanyak 1.44 bilion berbanding 888 juta pada tahun 2022. Skim Air Suri pula adalah program caruman sukarela yang mendapat bantuan insentif kerajaan kepada isteri ketua isi rumah atau KAR wanita yang berdaftar di dalam pengkalan data e-Kasih. Program ini bertujuan bagi mempertingkatkan kesejahteraan golongan suri rumah serta mengiktiraf sumbangan mereka kepada keluarga dan pembangunan negara. Kadar insentif bagi Aisuri pada tahun 2024 ialah caruman padanan 50% bagi setiap ringgit yang dicarumkan ke dalam KWSP dengan insentif maksima sebanyak RM300 setahun. Insentif ini adalah tertakluk pada had maksimum RM3,000 seumur hidup bagi setiap individu. Untuk makluman yang berhormat, pada tahun 2024 seramai 75,196 orang ahli telah menerima insentif kerajaan berjumlah 11.4 juta di bawah skim program Aisuri. Bilangan penerima insentif ini telah meningkat sebanyak 77% berbanding 42,759 orang pada tahun 2023. Kumpulan fokus bagi Aisuri adalah golongan miskin tegar dalam rekod e-Kasih. Dalam hal ini, sebagai bantuan subsidi bersasar kepada rakyat yang paling terkesan dengan gelombang kos sara hidup. Kerajaan juga telah meningkatkan peruntukan ke tahap tertinggi bagi sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah pada tahun ini kepada 13 bilion berbanding 10 bilion pada tahun 2024. Manakala program Aisaran berfokus kepada mereka yang telah mempunyai kemampuan tambahan bagi membina simpanan untuk persaraan. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri atas jawapan yang begitu lengkap. Cuma saya percaya bahawa program Aisaran ini ialah untuk bukan hanya menambah caruman, menggalakkan caruman di kalangan pencarum, tetapi juga untuk memperbaiki kesenjangan di kalangan pencarum-pencarum ini, baik dari segi tahap kumpulan tahap simpanan ataupun juga dari segi kaum. Umpamanya kalau ikut statistik Disember 2023, umpamanya kumpulan penyimpan yang 40 terendah
hanya memiliki simpanan 1% saja. Manakala yang 20 yang tertinggi memiliki 82% daripada simpanan. Begitu juga dari segi kaum. Bumiputera umpamanya yang merangkumi 60% memiliki hanya 30% simpanan, manakala umpamanya kaum Cina, etnik Cina, yang mewakili lebih kurang 27% daripada jumlah pencarum, mereka memiliki hampir 60%. Jadi adakah program Aisaraan ini berjaya merapatkan kesenjangan itu? Dan soalan saya yang kedua ialah adakah kerajaan berhasrat untuk memperkenalkan semula insentif caruman tambahan RM500 kepada pencarum yang memiliki simpanan kurang daripada RM10,000 dalam akaun satu? Dan juga adakah KWSP mempertimbangkan untuk menggunakan model agihan sebagaimana ASB, umpamanya dia ada dividen dan juga dia ada tambahan bonus. Jadi mereka yang memiliki simpanan yang rendah, threshold yang rendah umpamanya bawah RM20,000, mereka akan mendapat kadar dividen dan bonus yang lebih tinggi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Datuk Yang Bertua, seperti saya membuat penjelasan tadi kan, kalau kita lihat dari segi skim Aisaraan, dah nampak kenaikan ketara di mana pencarumnya telah menaik daripada 291,000 pada tahun 2022 kepada tahap 530,000 pada tahun lalu. Jadi nampak sambutan yang diterima kerana ada insentif kerajaan ini telah banyak menolong. Dengan kenaikan itu, caruman tahun lalu pun dah naik ke tahap 2.6 bilion ringgit. Jadi kalau kita nak tengok daripada segi keberkesanannya juga, ya, dalam segi KWSP, ia menggunakan tahap simpanan KWSP yang dilihat daripada segi ahli sendiri. Ahli disarankan untuk mengadakan simpanan asas yang dijangka kalau dia ada RM240,000 semasa dia bersara, dia boleh mengeluarkan selama 20 tahun RM1,000 sebulan, cukup untuk nak hidup. Ya, jadi kalau kita tengok daripada tahun 2022, tahap simpanan asas adalah kepada 2.21 juta orang ataupun 30.4% daripada ahli aktif KWSP. Dan tahun lalu telah naik kepada 37.3%, naik 7% ya, kepada 2.75 juta. Jadi KWSP akan sentiasa menambah baik program-program yang ada dan akan berbincang dengan kerajaan kalau ada inisiatif-inisiatif baru yang boleh dibuat untuk mengurangkan jurang daripada simpanan asas yang ada ini. Terima kasih. Dipersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Ahmad.